Sebelum anda membeli emas, ada satu soalan asas yang perlu dijawab terlebih dahulu. Apa sebenarnya tujuan simpanan anda? Jawapan ini akan menentukan kategori emas yang sesuai dan jumlah gram yang perlu dikumpulkan. Pertama, jika tujuan anda adalah untuk dipakai, sama ada sebagai perhiasan harian atau hadiah istimewa seperti perkahwinan, barang kemas 916 adalah pilihan yang paling praktikal. Ia mempunyai rekaan yang cantik, tahan nasak dan tetap menyimpan nilai walaupun dipakai setiap hari. Yang kedua, jika tujuan anda adalah dalam bentuk simpanan dan pelaburan jangka masa panjang, anda memerlukan emas 999 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Produk ini mempunyai spread rendah, lebih cepat memberikan keuntungan dan jauh lebih efisien untuk dibeli atau dijual semula. Inilah bentuk simpanan yang digunakan oleh penyimpan emas tegar untuk maksimumkan keuntungan. Yang ini dalam bentuk petak adalah gold bar, yang bentuk bulat adalah dinar. Dan yang ketiga, jika tujuan anda adalah untuk wasiat atau perancangan legasi, anda perlukan emas fizikal yang bersaiz besar dan mudah diagihkan. Gold bar 100 gram, 250 gram ataupun 1 kilo lebih mudah untuk pemindahan harta kepada waris tanpa proses dokumentasi yang rumit. Ramai membeli emas mengikut emosi, tetapi penyimpan emas yang bijak membeli mengikut strategi. Bila tujuan anda jelas, setiap gram yang disimpan menjadi lebih tersusun, lebih berkesan dan lebih selari dengan maklumat kewangan jangka panjang anda. Jadi bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold serendah RM100, tuan-puan boleh saja isi borang dekat bawah ni ataupun terus saja klik link di bio, nanti Faiz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.